Weh Nat, kau tahu tak TBC sekarang tengah buat mid-year kick-off sale up to 80% off tau. Ya Mal, aku tahu. Tapi kau tahu tak, diorang penjual barang branded elektrik RM1 je. RM1 tu? Murah gila, serius ah? Tanya je. Betul ke barang RM1 bang? Betul? Ada? Serius ah? Ni ada blender Tefal, RM1 je. Tapi abang kena spend dalam RM3,000 lah. Kereta Jovel, RM1 juga. Ni pun RM1 bang? Ya, tapi kena spend dalam RM6,000. Yang ini Toshiba, RM1. Seharga RM1 yang ni? Ya. Ush, gila bang. Ni kena spend berapa bang yang ni? RM10,000. RM10,000? Boleh lah kan? Toshiba dah lah mahal lah bang. Ya. Halo, hari ni jom kita dekat TBC Tropicana Aman. Dah buat sale ni lah masa nak beli barang rumah. Kita tengok dekat bahagian TV dulu. TV Sharp yang 55 inci ni 2209 je. TV Sharp yang 65 inci pula 2479 je. Dah berbala dah ni. Ni ada yang lagi murah lagi ni. TV 55 inci ni 1299 je. TV dah murah, jom tengok mesin basuh dia pula. Yang ni aku jumpa top load 8 kilo 639 je. Ni pun padu 12 kilo top load brand Toshiba ni 1299 je. Ke korang nak lagi besar? Dia yang macam ni 17 kilo top load besar macam ni harga 1699 je. Memang rare. Peti ais pun banyak yang harga tak masuk akal weh. Contohnya peti ais 510 liter ni 1780 je, memang gila lah. Ke korang cari yang murah lagi? Ada yang Tudor 198 liter ni 999 je. 5 star energy consumption juga tau. Atau peti ais cermin yang 700 liter ni 3519 je. Aircon office rosak kan Mal? Ni murah. Aircon serendah 749 je. Ada juga slim hood and built-in gas hob yang serendah 699 je weh. And banyak lagi harga yang tak masuk akal tau. Macam barang-barang elektrik lain macam water heater, blender, periuk nasi, streka, electric kettle, oven dengan microwave, semua harga runtuh weh. So korang tunggu apa lagi? Ajak atuk, nenek, kakak, abang, mak, ayah semua datang dekat mid-year kick-off sale TBC dekat Tropicana Aman tau. Jangan terlepas tau. So apa-apa pun, jom kita